Bet I must have met you in a past life. Got my heart on the floor. Dan hai semua, saya Nur Syazwani binti Muhammad Izzuan dan saya merupakan moderator anda untuk hari ini. Selamat datang ke sesi santai tapi bermanfaat kita hari ini, generasi bijak masa depan di Menara Gading. Khas untuk semua pelajar yang tengah fikir nak sambung belajar dan hala tuju selepas SPM. Hari ini kita ada panel yang sangat istimewa dan penuh inspirasi. Saya akan memperkenalkan panel-panel kita pada hari ini. Panel yang pertama iaitu Cik Lisa, merupakan chef selebriti dan influencer masakan yang viral dengan 3 resipi bahannya sahaja. Dan panel kita yang kedua iaitu Cik Farah, beauty influencer dan usahawan muda yang juga merupakan graduan universiti. Dan saya ingin memperkenalkan 3 orang pelajar yang terhebat di universiti kita iaitu Atira, Fatin dan Mira. Terima kasih semua kerana sudah hadir sesi santai kita pada hari ini. Mari kita mulakan sesi sembang santai ini dengan segmen yang pertama iaitu inspirasi dan dari dunia realiti. Izinkan saya bertanya kepada Cik Lisa terlebih dahulu. Ramai antara kita suka tengok video masakan Cik Lisa yang simple, kreatif, kadang-kadang guna 3 bahan je. Tapi mungkin tak ramai tahu yang Cik Lisa ni sebenarnya alumni UKM. Dan boleh ke Cik Lisa kongsikan sedikit tentang macam mana timbulnya idea nak buat video masakan tu dan apa kaitannya dengan pengalaman Cik Lisa masa belajar dahulu? Ya, betul Mani. Saya dulu belajar sains makanan di UKM. Masa tu saya memang minat masak dan di UKM jugalah macam-macam saya belajar tentang makanan. Saya belajar ilmu di sebalik makanan tu sendiri, kenapa makanan tu sihat, cara penyediaan makanan dengan betul, cara penyimpanannya dan lain-lain. Lepas saya belajar, saya terfikir ramai orang suka masak tapi tak masa atau mereka kebanyakannya merasakan masak tu satu benda yang kompleks. Jadi saya mula buat konten memasak dengan bahan yang minimal tapi tetap sedap dan sihat. Dan ilmu yang saya dapat masa dekat UKM dulu memang jadi asas kuat dalam semua konten yang saya buat sekarang. Jadi saya percaya bila kita gabungkan minat dan ilmu, kita mampu memberi manfaat kepada orang lain. Itu saja. Terima kasih Cik Lisa. Perkongsian yang sangat menarik dari Cik Lisa. Cik Farah pula, seperti yang kita tahu, dia kecantikan memang sangat popular sekarang ni. Ramai beauty influencer juga di luar sana. Tapi bagi pendapat Cik Farah, macam mana pelajaran dapat membantu Cik Farah dalam dunia beauty ni? Okay, hai. Terima kasih untuk soalan yang menarik tu dan terima kasih juga untuk moderator kita. Okay, untuk pengetahuan semua, saya sebenarnya adalah alumni UKM dan saya ambil course komunikasi media. Honestly, banyak benda yang saya belajar, yang saya buat sekarang daripada buat konten, branding diri dan juga saya nak dapatkan engagement lah. Semuanya berakar daripada ilmu yang saya belajar masa saya dekat universiti dulu. Dan dekat UKM, saya bukan sekadar belajar teori, tapi saya nak betul-betul faham macam mana nak guna untuk dekat luar universiti nanti. Itu yang sangat penting dalam dunia media sekarang, especially dalam bidang kecantikan ni lah. Yang ramai sangka hanya tentang rupa je. Tapi sebenarnya kecantikan ni dia tentang keyakinan diri dan juga komunikasi yang kita cuba nak lontarkan. Dan itu semua saya peroleh daripada UKM. Terima kasih kepada Cik Lisa dan Cik Farah untuk perkongsian yang sangat menarik tadi. Sekarang ni kita akan masuk segmen kedua iaitu suara anak muda atau suara pelajar kita. Kita nak dengar pula suara adik-adik pelajar kita yang tengah fikir tentang masa depan mereka. Saya nak tanya kepada Atira, adakah awak memilih untuk sambung belajar dalam bidang yang awak minat iaitu IT? Terima kasih kepada moderator untuk soalan tu tadi. Minat tu memang ada sebab saya suka explore coding dan teknologi. Tapi kadang-kadang saya rasa ragu. Boleh ke saya cope dengan subjek ni? Sebab UKM tu nampak macam tempat orang yang hebat-hebat je. Perasaan ragu tu memang normal Atira. Tapi percaya cakap saya, kat UKM kita tak pernah jalan seorang. Sebab ada community, ada program mentorship dan ada pensyarah yang sangat sportif. Yang penting cuba dulu. Kadang kita tak tahu kita mampu sampai kita betul-betul berani cuba. Betul tu. Okay. Terima kasih kepada Atira dan Cik Lisa. Sekarang kita ke Fatin pula. Saya dengar awak minat dalam bidang makeup dan beauty. Tapi ramai yang fikir bidang macam tu tak sesuai dengan dunia universiti. Awak sendiri rasa macam mana? Betul tu Cik Moderator, saya memang minat makeup, skincare and semua tu. Tapi saya pun kadang rasa ragu, boleh ke minat saya ni bawa saya jauh? Minat tu sangat penting Fatin. Saya sendiri cuba buktikan mana minat dalam kecantikan ni boleh jadi satu kejayaan bila kita ada ilmu dan juga strategi. Dekat universiti, bila kita belajar tentang branding, komunikasi, pengurusan bisnes, semua tu bantu kita untuk jadikan passion lah dalam sesuatu yang bernilai dan juga berpotensi besar. Kalau kita tahu minat kita sendiri, kita kena ada hala tuju lah. Dan sekarang saya nak tanya kepada Mira pula. Mira, bidang apa yang awak minat? Saya minat psikologi. Saya ni jadi macam suka dengar masalah orang, suka bantu orang. Tapi saya rasa macam susah nak masuk. Takut, tak cukup hebat lah untuk masuk tempat macam UKM. Mira, awak jangan risau. UKM ni bukan untuk orang yang perfect. UKM untuk orang yang nak belajar dan nak berkembang. Yang penting awak ada usaha dan minat. Itu dah cukup untuk menjadi satu langkah pertama. Di UKM pun awak bukan sekadar belajar akademik tapi belajar jadi manusia lebih baik. Terima kasih semua. Sangat menyentuh hati dengan suara anak muda kita.
sebenarnya tak kira minat apa pun, teknologi, kecantikan atau bantu orang lain, semua tu ada tempat di universiti. Dan UKM sentiasa membuka ruang untuk bakat dan minat yang pelbagai. Baiklah, sebelum kita akhiri sesi kita hari ini, saya nak meminta kepada setiap panel dan pelajar berikan satu pesanan ringkas untuk adik-adik di luar sana yang tengah buat keputusan selepas SPM. Kita mula dengan Cik Farah. Pesanan saya adalah cuba gunakan masa sekarang untuk kenal diri sendiri. Kalau dah ada minat, jangan biaya nanti kat situ lah. Cari peluang, bina ilmu, dan yang paling penting jangan takut untuk masuk universiti. Sebab dekat situ lah kita boleh seimbangkan akademik dan juga dunia sebenar. Saya setuju dengan pesanan Cik Farah. Dari saya pula, jangan bandingkan jalan hidup kita dengan orang lain. Belajar universiti bukan sekadar untuk tapi untuk bina jati diri dan masa depan. Dan saya sendiri rasa UKM adalah tempat yang sangat menyokong pertukaran diri. Terima kasih semua atas kata-kata yang sangat semangat dan jujur. Saya pasti ramai penonton kita sekarang ini rasa lebih yakin dan jelas tentang langkah seterusnya. Jadi buat adik-adik yang tengah bimbang atau ingat, tak kira apa minat anda, teknologi, masakan, psikologi, kecantikan atau apa saja, UKM adalah tempat yang menghargai potensi anda. Sampai sini saja sesi kita hari ini. Terima kasih kepada semua panel dan pelajar kita. Jangan lupa masa depan bermula dengan satu langkah dan mungkin langkah itu bermula di UKM. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.